Aku berniaga setengah mati seorang diri. Tapi dia datang menghadirkan diri meminta kerja. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Aku, Aziz, 25 tahun, masih bujang. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup sendiri. Kehilangan kedua ibu bapa sewaktu kecil membuatkan aku membesar di rumah anak yatim. Namun, sejak umurku 18 tahun, aku memutuskan untuk keluar dan mencuba hidup berdikari. Aku bekerja keras, bermula dengan membantu bos Ahmad berniaga di pasar malam. 3 tahun aku habiskan di sana, belajar tentang selok-belok perniagaan dan cara berurusan dengan pelanggan. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk mencuba nasib sendiri dengan membuka perniagaan kecil-kecilan menjual baju ti untuk anak muda di pasar malam. Walaupun untungnya tak seberapa, cukup untuk membiayai keperluan harian dan sewa flat kecilku. Hidupku agak sunyi. Tiada keluarga, tiada saudara mara. Namun, aku bersyukur kerana masih mampu berdikari. Semuanya berubah apabila aku bertemu dengan Ramzan, seorang budak berusia 18 tahun yang juga yatim piatu seperti aku. Dia datang kepadaku suatu hari, meminta kerja sambil belajar. Aku terasa simpati melihatnya. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri dahulu. Tanpa berfikir panjang, aku mengambilnya sebagai pembantu dan membenarkannya tinggal bersamaku di flat kecilku. Ramzan sangat rajin dan baik hati. Lama-kelamaan, dia seperti adik kecilku sendiri. Aku rasa lega kerana akhirnya ada seseorang yang boleh aku jaga dan sayangi. Bulan Ramadan tiba. Seperti biasa, aku mengambil peluang untuk berniaga air balang di bazar Ramadan berdekatan rumahku. Ramzan membantu aku setiap hari, dari awal pagi sehingga malam. Dia tak pernah mengeluh, malah sentiasa ceria dan bersemangat. Hasil jualan di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Aku terkejut apabila mendapati pendapatan sebulan ini menyamai 6 bulan hasil jualan di pasar malam. Betapa besarnya keberkatan bulan Ramadan ini. Selain berniaga, aku juga mempunyai satu amalan kecil yang aku lakukan setiap hari. Aku akan mengetepikan sedikit wang untuk membeli kuih muih dan menghantarnya ke masjid untuk dijadikan hidangan berbuka puasa. Walaupun jumlahnya tak seberapa, aku percaya setiap pemberian ikhlas akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Yang Maha Esa. Amalan ini aku lakukan tanpa mengharapkan apa-apa balasan, semata-mata ingin berkongsi rezeki dengan orang lain. Suatu petang, ketika aku dan Ramzan sedang menyiapkan stok air balang untuk dijual di bazar, Ramzan tiba-tiba bertanya, "Abang Aziz, kenapa abang selalu hantar kuih ke masjid setiap hari? Tak takut ke abang rugi?" Aku tersenyum. "Ramzan, rezeki itu datangnya dari Allah. Apa yang kita beri, pasti akan diganti dengan cara yang kita tak sangka. Lagipun, kita ni yatim piatu. Tak ada keluarga. Jadi, apa yang kita ada, kita kongsilah dengan orang lain. Itu yang buat hati kita tenang." Ramzan mengangguk, seolah-olah memahami maksudku. Dia kemudian tersenyum lebar. "Abang Aziz, Ramzan nak ikut abang hantar kuih ke masjid hari ini. Boleh?" Aku terharu mendengar permintaannya. "Boleh saja, Ramzan. Mari kita pergi bersama." Petang itu, kami berdua pergi ke masjid dengan membawa beberapa kotak kuih muih. Melihat senyuman dan ucapan terima kasih dari mereka yang menerima kuih itu, hati aku terasa sangat puas. Ramzan juga kelihatan gembira. Dia berkata, "Abang Aziz, Ramzan rasa macam ni lah rasanya ada keluarga. Ramzan rasa sangat beruntung tinggal dengan abang." Aku tersenyum, menepuk bahunya. "Kita memang keluarga, Ramzan. Abang pun rasa beruntung ada kau." Bulan Ramadan kali ini terasa sangat bermakna. Bukan sahaja kerana hasil jualan yang memberangsangkan, tetapi juga kerana aku dapat berkongsi kebahagiaan dengan Ramzan dan orang lain. Aku berharap amalan kecilku ini dapat diteruskan pada bulan-bulan seterusnya, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Namun, ada sesuatu yang tidak aku sangka akan berlaku. Suatu malam, ketika kami sedang bersiap untuk tidur, Ramzan tiba-tiba berkata, "Abang Aziz,
Ramzan ada sesuatu nak cakap. Aku memandangnya, terasa ada sesuatu yang serius dalam nada suaranya. Apa dia, Ramzan? Dia menarik nafas panjang sebelum berkata, Ramzan. Ramzan, sebenarnya ada rahsia yang Ramzan sembunyikan dari abang. Aku terkejut. Apa sebenarnya yang ingin Ramzan sampaikan? Apa rahsia yang selama ini dia sembunyikan? Aku tidak sabar untuk mendengar penjelasannya. Aku terdiam sejenak, memandang Ramzan yang kelihatan gelisah. Matanya tidak mahu menatapku langsung, seolah-olah dia takut untuk mengakui sesuatu. Aku menarik nafas panjang, mencuba untuk tenang. Ramzan, kau boleh cerita pada abang. Abang takkan marah. Kau dah macam adik sendiri pada abang, kataku, cuba meyakinkannya. Ramzan mengangguk perlahan, tapi masih tidak berkata-kata. Tangannya menggenggam erat hujung baju, seperti sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mula bercerita. Sebenarnya, Ramzan bukanlah yatim piatu sepenuhnya, mulanya dengan suara yang perlahan. Ramzan masih ada ibu, tapi dia dah tak nak ambil peduli pasal Ramzan sejak dia kahwin lain. Jadi Ramzan tinggal dengan nenek, tapi nenek dah meninggal 3 tahun lepas. Lepas tu, Ramzan tak ada tempat nak pergi dan tinggal di rumah anak yatim. Ramzan takut nak cerita pada abang sebab takut abang tak nak ambil Ramzan lagi. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Selama ini, aku menganggap Ramzan sama seperti aku, seorang yatim piatu yang tiada tempat bergantung. Rupa-rupanya, dia ada kisah yang lebih kompleks. Aku berasa sedih kerana dia terpaksa menyimpan rahsia ini sendirian. Ramzan, kenapa kau tak cerita dari dulu? Abang takkan halau kau hanya sebab kau ada ibu. Kau tetap adik abang, tak kira apa pun, kataku, cuba melegakan hatinya. Ramzan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Abang Aziz betul tak marah. Aku menggiling kepada sambil tersenyum. Tak marah. Malah, abang lebih hormat pada kau sebab kau berani cerita sekarang. Kau dah jadi lebih kuat, Ramzan. Dia tersenyum kecil, lega mendengar kata-kataku. Terima kasih, abang. Ramzan rasa macam dah lega sangat. Aku menepuk bahunya. Jangan risau, kita tetap keluarga. Kau tetap adik abang, tak kira apa pun yang berlaku. Selepas itu, hubungan kami menjadi lebih erat. Ramzan kelihatan lebih terbuka dan gembira. Dia juga semakin rajin membantu aku berniaga, seolah-olah ingin membalas budi baikku. Aku berasa sangat bersyukur kerana mempunyai seseorang seperti Ramzan dalam hidupku. Bulan Ramadan pun berlalu dengan penuh keberkatan. Aku dan Ramzan berjaya menjimatkan sebahagian daripada hasil jualan kami untuk digunakan pada bulan-bulan berikutnya. Aku juga meneruskan amalan menghantar kuih-muih ke masjid, walaupun bukan lagi bulan Ramadan. Ramzan sering menemani aku, dan kami berdua berasa puas hati dapat berkongsi rezeki dengan orang lain. Namun, hidup tidak selalu berjalan lancar. Suatu hari, ketika kami sedang berniaga di pasar malam, seorang wanita mendekati gerai kami. Dia kelihatan agak tua, mungkin dalam lingkungan 50-an. Wanita itu memandang Ramzan dengan penuh perhatian, seolah-olah mengenalinya. Ramzan. Kau Ramzan, kan? Tanya wanita itu dengan suara yang gemitar. Ramzan terkejut, matanya terbeliak. Ibu, katanya perlahan, seolah-olah tidak percaya. Aku terpinga-pinga, melihat situasi yang sedang berlaku. Wanita itu ternyata ibu kandung Ramzan, yang telah lama tidak berhubungan dengannya. Dia menjelaskan bahawa dia telah berusaha mencari Ramzan sejak neneknya meninggal, tetapi tidak tahu di mana untuk mencarinya. Ramzan, ibu minta maaf. Ibu tahu ibu dah buat salah. Ibu nak bawa kau balik, nak jaga kau macam dulu, kata wanita itu dengan air mata berlinang. Ramzan kelihatan bingung. Dia memandang aku, seolah-olah meminta pandangan. Aku menarik nafas dalam-dalam, memahami betapa sukar situasi ini buatnya. Ramzan, ini keputusan kau. Abang akan sokong apa sahaja yang kau nak buat, kataku, memberikan dia ruang untuk berfikir.
Ramzan memandang ibunya, kemudian memandang aku. Abang Aziz, Ramzan. Ramzan nak cuba berbaik dengan ibu. Tapi Ramzan tak nak tinggalkan abang. Boleh tak Ramzan kadang-kadang balik sini? Aku tersenyum, berasa lega kerana Ramzan masih menganggap aku sebagai keluarganya. Boleh saja, Ramzan. Flat ini sentiasa terbuka untuk kau. Ibu Ramzan mengangguk, kelihatan bersyukur. Terima kasih, Encik. Saya sangat hargai segala yang awak dah buat untuk Ramzan. Sejak itu, Ramzan mula menjalin hubungan semula dengan ibunya. Dia kadang-kadang tinggal bersamanya, tetapi sering kembali ke flat kecilku untuk membantu aku berniaga. Aku gembira melihat Ramzan dapat memiliki keluarga semula, tetapi aku juga sedar bahawa hidupku akan berubah tanpa kehadirannya yang selalu menemani. Suatu malam, ketika kami sedang berbual di flat, Ramzan tiba-tiba berkata, "Abang Aziz, Ramzan ada satu permintaan." "Apa dia?" tanyaku penasaran. "Ramzan nak abang jumpa seseorang." "Seseorang yang Ramzan rasa abang patut kenal," katanya dengan senyuman misteri. Aku mengangkat kening, tidak pasti apa yang dimaksudkannya. "Siapa?" "Esok, abang ikut Ramzan." "Ramzan janji, abang takkan menyesal," katanya sambil tersenyum lebar. Aku menggiling kepala, tertarik dengan sikapnya yang bersemangat. "Baiklah, esok kita pergi bersama." Aku tidak tahu apa yang menantiku esok hari, tetapi satu perkara yang pasti, hidupku bersama Ramzan sentiasa penuh dengan kejutan dan makna. Dan aku bersyukur kerana mempunyai seseorang seperti dia dalam hidupku. Esok paginya, aku dan Ramzan bersiap-siap untuk pergi ke destinasi yang dia janjikan. Aku masih tertanya-tanya siapa yang ingin dia perkenalkan kepadaku. Ramzan kelihatan sangat bersemangat, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang ingin dia kongsikan. "Jom, abang. Nanti kita lambat," kata Ramzan sambil menarik tanganku. Aku mengikutinya dengan senyuman, penasaran dengan apa yang dia rancangkan. Kami menaiki motosikal dan melalui beberapa lorong kecil sebelum tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir bandar. Rumah itu kelihatan tenang, dengan taman kecil di hadapannya yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar. "Ramzan, rumah siapa ni?" tanyaku ketika kami berhenti di hadapan pintu pagar. Ramzan hanya tersenyum misteri. "Nanti abang tahu. Jom masuk." Dia mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, seorang wanita tua yang kelihatan lembut dan penyayang membuka pintu. Wanita itu memandang kami dengan senyuman hangat. "Ramzan, dah sampai rupanya. Dan ini mesti Aziz yang kau selalu cerita," kata wanita itu sambil memandangku. Aku terkejut. "Kak, kenal saya?" Wanita itu mengangguk. "Ya, Ramzan selalu cerita pasal kau. Dia kata kau sangat baik padanya, macam abang sendiri. Saya rasa terhutang budi pada kau." Aku masih keliru, tetapi Ramzan segera menjelaskan. "Abang Aziz, ini Puan Salma. Dia adalah bekas penjaga saya di rumah anak yatim dulu. Dialah yang selalu bantu saya waktu saya tinggal di rumah anak yatim." Aku tersentuh. Rupa-rupanya, Ramzan membawaku bertemu dengan seseorang yang sangat bermakna dalam hidupnya. Puan Salma mengajak kami masuk, dan kami duduk di ruang tamu yang sederhana tetapi selesa. "Aziz, Ramzan selalu cerita yang kau dah jadi seperti keluarga kepadanya. Saya sangat bersyukur kerana ada orang seperti kau yang sudi menjaga dia," kata Puan Salma sambil menghidangkan kami teh. "Tak ada apa-apa pun, Puan. Ramzan dah macam adik saya sendiri," jawabku dengan rendah hati. Ramzan tersenyum, kelihatan gembira melihat kami berbual. "Puan Salma, Abang Aziz ni baik sangat. Dia selalu tolong orang, hantar kuih ke masjid setiap hari waktu bulan Ramadan." Puan Salma mengangguk, kelihatan kagum. "Itu amalan yang sangat mulia, Aziz. Allah pasti akan membalas kebaikan kau." Kami berbual panjang lebar, berkongsi cerita dan kenangan. Puan Salmah juga menceritakan bagaimana dia sentiasa berdoa untuk Ramzan dan anak-anak yatim lain yang pernah dijaganya. Aku berasa sangat dihargai dan diinspirasi oleh kisah hidupnya.
Sebelum kami pulang, Puan Salma memegang tanganku. Aziz, saya ada satu permintaan. Boleh tak kau terus jaga Ramzan? Dia perlukan seseorang seperti kau dalam hidupnya. Aku tersenyum, memandang Ramzan yang kelihatan terharu. Tak perlu risau, Puan. Ramzan akan sentiasa jadi adik saya, tak kira apa pun yang berlaku. Ramzan tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Abang Aziz. Ramzan sangat bersyukur ada abang dalam hidup Ramzan. Perjalanan pulang ke flat kami terasa sangat bermakna. Aku berasa seperti telah menemui sebahagian daripada keluarga yang selama ini aku cari. Puan Salma, Ramzan, dan kami seperti telah dipertemukan oleh takdir untuk saling melengkapi. Beberapa minggu kemudian, hidup kami kembali seperti biasa. Ramzan terus membantu aku berniaga, dan kami masih menjalankan amalan menghantar kuih ke masjid. Namun, ada satu perubahan besar yang berlaku. Ramzan memutuskan untuk kembali ke sekolah. Abang Aziz, Ramzan nak sambung belajar. Ramzan nak jadi lebih baik, nak tolong abang lagi, katanya suatu petang ketika kami sedang berehat di flat. Aku tersenyum bangga. Itu keputusan yang bagus, Ramzan. Abang sokong sepenuhnya. Kau patut capai cita-cita kau. Dengan sokongan aku dan Puan Salma, Ramzan mendaftar di sebuah sekolah malam. Dia belajar dengan tekun, dan aku berasa sangat bangga melihat usahanya. Perniagaan kami juga semakin berkembang, dan aku berasa bersyukur kerana segala yang telah kami capai bersama. Suatu hari, ketika kami sedang menyiapkan stok untuk dijual di pasar malam, Ramzan tiba-tiba berkata, Abang Aziz, Ramzan ada satu lagi rahsia nak cerita. Aku mengangkat kening, tertarik dengan nada suaranya yang serius. Apa dia, Ramzan? Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Ramzan. Ramzan nak buka perniagaan sendiri satu hari nanti. Tapi Ramzan tak nak tinggalkan abang. Ramzan nak buat perniagaan bersama abang. Aku terkejut, tetapi kemudian tersenyum bangga. Ramzan, itu idea yang bagus. Abang akan bantu kau. Kita boleh kembangkan perniagaan kita bersama. Ramzan tersenyum lebar, matanya bersinar dengan harapan. Terima kasih, Abang Aziz. Ramzan janji akan buat yang terbaik. Aku berasa sangat gembira melihat Ramzan semakin matang dan bercita-cita tinggi. Hidup kami mungkin bermula dengan kesulitan, tetapi dengan usaha dan sokongan antara satu sama lain, kami berjaya mencipta kehidupan yang lebih baik. Dan aku tahu, tidak kira apa yang akan datang, kami akan menghadapinya bersama, sebagai sebuah keluarga. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.